Sakit mata tak tengok ruang tepi rumah yang kecil tapi terbiar macam ni? Kawasan tu memang tak besar mana, tapi kalau dibiar kosong berpasir, memang nampak tak lawa. Nak tanam rumput ori, takut tak terjaga pula nanti. Bila hujan berlecak, bila panas berdebu, lama-lama ruang ni jadi tempat kumpul barang buang je. Sayang kan, rumah dah cantik tapi laman tepi nampak kusam. Kita tahu, ramai yang ada baki ruang macam ni kat rumah tapi buntu tak tahu nak dekor macam mana kan? Owner rumah ni memang bijak, dia tak biarkan ruang ni membazir. Dia manfaatkan terus dengan pasang rumput tiruan dari bunny grass. Tengoklah hasil dia bila dah siap. Walaupun ruang kecil, bila dah pasang bunny grass terus auto nampak kemas, estetik dan rasa macam luas. Paling best, laman hijau memanjang dan tak payah pening nak maintain potong rumput dah. Korang ada ruang kecil yang nak diubah jadi cantik macam ni? Tekan je link dekat bio kita orang sekarang. Nak laman cantik, cari je bunny grass.